Berat tau. Guys, by the way, korang tahu tak aku tengah record guna apa sekarang ni? Ni aku tengah record guna ni. Oi, jatuh. Aku tengah record guna botol air. Botol air tapi dia boleh dijadikan as a stand juga. Nampak ni? Jom aku close up. Ni actually botol air tapi dia boleh lekatkan phone korang dekat sini. So dia ada magnet kat situ. Kalau aku nak lekatkan phone aku, just letak kat sini, dia akan melekat kat situ. And dia punya magnet ni memang kuat. Nampak? Dia punya magnet ni memang kuat. Memang takkan mudah jatuh phone korang. So dia memang kuat. Ni botol air daripada Onyx guys. Kalau korang tengok kat sini, dia boleh buka kat sini. Korang boleh minum air lah. Dia ada straw kat dalam ni. And dia boleh kekalkan suhu air dekat dalam ni. Kalau korang isi air panas, dia akan jadi panas. Kalau korang isi air sejuk, dia akan jadi sejuk guys. Lepas tu je lah dia punya kelebihan. Okay? Ada magnet lah kat sini. So senang kalau korang nak letak phone korang kan, nak selfie ke sambil tengah main gym kan, dia boleh dijadikan as a stand juga kat sini. Dia boleh rotate juga 360 darjah. So korang nak rotate macam mana, dia boleh rotate macam tu.